Okey. Dalam surah Waqiah Allah bagi manusia di akhirat ada 3 golongan. Pertama yang paling tinggi sekali, sabiqun. Yang paling tinggi sekali. Yang kedua, ashabul yamin, golongan kanan, dua-dua masuk syurga. Yang ketiga, ni, wa ashabus shimal ma ashabus shimal, golongan kiri. Apa itu golongan sebelah kiri? Ayat 42, Allah beritahu azab mereka di akhirat. Fi samumin wa hamim, dalam samum. Apa dia samum? Angin. Samum, angin yang panas. Hamim, air yang panas. Semuanya panas. Ini golongan kiri. Wazillin. Apa lagi azab? Zillin, naungan. Teduhan pun min yahmum, daripada suasana cuaca yang sangat panas. Angin panas, air panas, cuaca pun panas. Dan Allah beritahu lagi, la baridin wala karim. Tidak ada, tak ada sejuk dan tak ada karim. Kadang-kadang angin ni kita harap apa? Dia membawa kepada angin yang sejuk kan, sepoi-sepoi. Tapi Allah kata la baridin wala karim. Lepas tu tengok Allah begitu punca. Kenapa golongan kiri masuk neraka dalam angin yang panas, teduha yang panas? Puncanya apa? Innahu, sesungguhnya mereka kanu, adalah sebelum ni masa kat dunia mutrafin. Daripada perkataan atrafna tadi. Mereka dulu adalah golongannya diberi kemewahan. Punca. Jangan salah faham. Mewah tak salah. Tapi mewah yang salah ialah yang membawa kepada kufur. Membawa kepada tak beribadah dengan hari akhirat. Kebiasaannya macam tu. Jadi Allah kata dulu mereka mutrafin.